Amalan ni sahabat buat. Tuan-tuan, dia buat nampak simple, tapi dia tuan-tuan berebut malaikat untuk masukkan dia dalam syurga. Apa amalannya? Ada seorang sahabat tuan-tuan dalam satu sembahyang. Tiba-tiba Nabi rukuk, Nabi i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba sahabat ni tambah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Pernah dengar tak? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Bila dia sebut dia tu, habis sembahyang, Nabi kali, wahai sahabatku, siapa di kalangan kamu ketika sami Allahu liman hamidah menyebut ini hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi? Sahabat tak berani nak angkat. Semua tak berani. Siapa? Tiba-tiba sahabat yang angkat dalam keadaan ketakutan. Aku ya Rasulullah. Wahai sahabatku, ketika engkau menyebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat berbondong-bondong turun untuk menulis akan pahala kamu untuk masuk syurga Allah. Tengok, nampak simple tapi hebat. Tuan-tuan, lepas sami Allah al-Maidah, tambahlah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Hamba sebab nampak simple tapi pahala dia hebat. Malaikat berebut nak tulis pahala.